Laluan ini mungkin tidak begitu terkenal seperti lebuh raya utama atau jalan persekutuan yang sibuk, namun peranannya amat penting kepada penduduk setempat. Jalan ini menjadi penghubung antara kawasan Kuala Sungai dan kawasan berhampiran Kuala Kedah, sekaligus memudahkan pergerakan harian masyarakat di kawasan pesisir pantai utara Kedah. Menurut rekod Jabatan Kerja Raya, nama rasmi laluan ini ialah Jalan Kuala Sungai-Sungai Baru. Ia merupakan jalan negeri yang berada di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah dan berfungsi sebagai laluan utama bagi penduduk kampung, nelayan, peniaga serta pengguna jalan raya yang bergerak di kawasan sekitar. Dari segi panjang, laluan K141 dianggarkan mempunyai jarak sekitar 11.14 km. Walaupun tidak terlalu panjang, laluan ini memainkan peranan penting dalam menghubungkan beberapa penempatan dan kawasan ekonomi setempat yang bergantung kepada rangkaian jalan raya untuk aktiviti harian. Bagi mereka yang sering melalui kawasan pesisir Kota Setar, laluan K141 menawarkan suasana perjalanan yang berbeza berbanding jalan-jalan utama di bandar. Laluan ini membawa pengguna merentasi kawasan kampung, penempatan penduduk serta landskap yang mencerminkan kehidupan masyarakat di utara Kedah. Jika anda datang dari arah utara seperti Alor Setar atau Kanga, anda boleh memasuki laluan K141 melalui persimpangan Kampung Kuala Sungai yang bersambung dengan Jalan Kanga Alor Setar. Persimpangan ini menjadi pintu masuk utama ke laluan yang membawa pengguna jalan raya ke kawasan pesisir pantai Kota Setar. Dari sini, perjalanan akan membawa anda melalui kawasan kampung yang tenang, serta beberapa kawasan pertanian yang menjadi sumber ekonomi penduduk setempat. Bagi pengguna yang datang dari arah selatan pula, laluan ini bersambung dengan kawasan berhampiran Kuala Kedah. Kedudukannya yang strategik menjadikan Jalan Kuala Sungai, Sungai Baru sebagai alternatif atau jalan pintas untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di pusat bandar Alor Setar, terutamanya pada waktu puncak dan musim perayaan. Dari segi pengalaman pemanduan, laluan K141 merupakan jalan raya dua lorong yang selesa digunakan oleh pelbagai jenis kenderaan. Walaupun tidak terlalu lebar, keadaan jalan ini membolehkan perjalanan dilakukan dengan lancar, sambil menikmati suasana luar bandar yang masih mengekalkan identiti tradisional Kedah. Sepanjang perjalanan, pengguna jalan raya akan disajikan dengan pemandangan sawah padi yang terbentang luas di beberapa lokasi. Pada musim menghijau, kawasan ini memberikan panorama yang cukup menarik, manakala pada musim menuai pula, landskap berubah menjadi hamparan keemasan yang memukau. Selain sawah padi, terdapat juga penempatan kampung yang memperlihatkan kehidupan masyarakat tempatan yang masih kuat dengan budaya dan tradisi. Suasana yang tenang serta kurang kesesakan, menjadikan laluan ini sesuai bagi mereka yang gemar menikmati perjalanan santai sambil menghayati keindahan kawasan luar bandar Kedah. Sepanjang perjalanannya, laluan K141 merentasi beberapa perkampungan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat setempat. Antaranya ialah Kampung Sungai Baru, Kampung Lempun dan Kampung Kubang Rotan sebelum laluan ini menuju ke kawasan Kuala Kedah. Kewujudan jalan ini bukan sekadar menghubungkan satu kampung ke kampung yang lain, malah menjadi laluan harian bagi penduduk untuk bekerja, berniaga, menghantar anak ke sekolah serta menjalankan pelbagai urusan harian. Selain itu, laluan K141 turut memainkan peranan penting sebagai jalan penghubung ke Kuala Kedah, sebuah kawasan yang terkenal sebagai pintu masuk ke Pulau Langkawi melalui perkhidmatan feri penumpang. Oleh sebab itu, jalan ini sering digunakan oleh penduduk tempatan serta pelancong yang ingin menuju ke jeti feri Kuala Kedah. Apa yang menjadikan laluan K141 lebih penting ialah fungsinya sebagai laluan alternatif trafik di daerah Kota Setar. Apabila berlaku kerja-kerja penyelenggaraan, projek naik taraf jalan atau penutupan sementara di laluan utama seperti Jalan Kanga Alor Setar, pengguna jalan raya sering disarankan menggunakan laluan K141 bagi meneruskan perjalanan mereka. Melalui jalan ini, pengguna dari arah utara boleh menuju ke kawasan Kuala Sungai dan seterusnya ke Kuala Kedah tanpa perlu berdepan kesesakan yang mungkin berlaku di laluan utama. Keadaan ini membantu melancarkan aliran trafik serta memberikan pilihan laluan yang lebih fleksibel kepada pengguna jalan raya.
Walaupun laluan K141 hanyalah sebuah jalan negeri dengan panjang sekitar 11 km, kepentingannya kepada penduduk setempat dan sistem rangkaian jalan raya di Kota Setar tidak boleh dipandang ringan. Jalan ini menjadi penghubung penting antara kawasan luar bandar, kawasan pesisir pantai dan pusat-pusat aktiviti ekonomi di sekitar Alor Setar dan Kuala Kedah. Demikianlah perjalanan kita menyusuri laluan K141 atau Jalan Kuala Sungai-Sungai Baru. Jika anda pernah melalui laluan ini, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk menyokong saluran ini dengan menekan butang suka, berkongsi video ini dan melanggan untuk lebih banyak video penerokaan jalan raya di utara Semenanjung Malaysia.